CG Esport. Saya nak buat satu benda boleh tak? CG Sebut mora. CG. Yeay. Besti. MPL. MPL. Yeay. MPL. Wakilnya sudah kita ketahui. Tahniah kepada CG Esport. Ciku. Ya, saya. Ramai orang dah jangka sebenarnya. Tapi siapakah? Umumkan. Okey, Ciku. Okey. Kalau bolehlah kongsi sedikit macam mana perasaan awak sebab awak dah cakap dekat dalam podcast Langgar sebelum ni, aim awak masuk dekat MAL sebenarnya memang adalah untuk menuju ke MPL. Betul. Sekarang memang dah confirm. Apakah plan seterusnya? Visi CG, misi CG. CG ni bukan untuk MPL je. Kita orang memang start kita orang buat tu memang kita orang target for M7 lah. So memang awalnya memang kita target MPL dulu. Kalau tak ada MPL tak boleh masuk M7 kan. So memang kita orang memang fokus ke M7 lah. Fokus ke M7. Itu adalah long term planningnya. Yes. Baik. Untuk sekarang, kalau bolehlah kita nak berkongsi. Dia lebih kepada enjoy untuk momen untuk korang. Nak tanya pun dah tak apalah. Korang dah menang, korang dah dapat selayaknya kan. Untuk Gary lah, mungkin Gary boleh kongsi dengan saya sedikit Gary. Sebab sedikit sebanyak Gary dah membuktikan. Sebelum ni Gary dah berubah daripada satu tim kepada satu tim. Ada orang kata Gary dah mekanik tua. Gary dah tak relevan. Tapi Gary membuktikan sekarang Gary layak untuk kembali ke MPL. Anything untuk cakap kepada semua haters Gary kat luar sana. Alhamdulillah first kali happy lah. Of course sebab sebelum ni kan memang underperform. So bila dapat perform balik ni just happy and tak sabarlah nak prove kat MPL balik. Baik. Valence pernah menjadi juara juga. Kita nak tanya Valence. Nombor 2 selalu. Oh, selalu dibantai. Tapi tak apa, sekarang membantai. Valence. Selalu cik yang bantai aku. Okey, tak apa. Sekarang sama-sama membantai lagi. Valence. Macam mana sekarang you dah rasa? You dah sedikit demi sedikit. Kalau kata sebelum ni cakap tak pernah nak champion, mungkin kali ni lah champion dengan MAL. Hopefully lah boleh champion. Sebab tim ni aku trust gila babi. Sorry. Buat tak dengar? Terlampau excited. Okey. Yeay 3. Yeay. Berjalan jauh daripada Seremban. JP. Dan sekarang ni datang ke CG. Adakah ni nak membuktikan awak adalah EXP yang berkelas MPL sebenarnya? Of course. Sebab saya seronok tu awak main caw apa semua tadi. Always dapat escape. Gempak gila tu. Ya, boleh lah. Boleh fight dengan Kram tak? Of course. Boleh. Confirm. Di import kita. Ini adalah tempat di mana Di membuktikan yang sebenarnya dia ni tak jumpa tim yang betul. Sekarang mungkin CG adalah tempat awak. Soalan saya simple. Nak pergi balik Todak ke nak kekal dengan CG? Soalan ini cukup berat. Berat. Tapi untuk tim yang tak betul tu, saya rasa memang belum rezeki kot. So semua tim tu betul dan ini rezeki saya kot. Masa kekal lah. Tengoklah insya-Allah. Okey, one more. MPL. Yeay. Alright, terima kasih kepada CG, semua dah enjoy. Kita dengar mic check game ni. Silakan.